the same year. Okay, kan masa mak dia flashback tu raya tahun lepas. So macam aku yang salah. Assalamualaikum, saya Melissa Saila. Okey, saya watak saya dalam ni sebagai seorang orang kata mak ni yang selama ni dia macam biasalah kan mak-mak yang kena buat semua kerja kat rumah ni, dia yang menguruskan. Dia lah Perdana Menteri kat dalam rumah ni kan. And kaki gerak, tengok, and ikut ke sana. Okey, dalam iklan Raya Bersama Kicap Jalin ni, saya memegang watak ayah, di mana watak yang ceria dalam satu keluarga, dan watak ayah ni sentiasa bergurau senda dengan keluarganya, dengan anak-anak dan isterinya, yang bersama-sama bekerjasama, berganding bahu kedua-dua anaknya untuk mempersiapkan raya. Pada saya, orang yang menghidupkan suasana kat dalam set ni, saya rasa semua menghidupkan, semua menaikkan suasana ni tau. Buatkan saya rasa macam okey lah, saya berada di sekeliling orang-orang yang saya dah lama kenal, padahal baru je kenal semalam kan. Macam tu lah, best. Dia bergaya sampai gaya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Amira Razak. Saya memegang watak sebagai kakak di dalam iklan Raya Jalin Tahun Ni Tak Raya. Antara momen yang kelakar saya rasa kekalutan sewaktu pertukaran baju, sebab kita ada scene yang kita perlu tukar baju dengan cepat dan kita kejar masa kan. Banyak orang tanya saya tahu, Akak tak berlakon lagi ke? Kadang-kadang, alah Kak, rindulah tengok Akak berlakon. Jadi dah berapa lama berehat. Jadi bila dapat tawaran ni, saya rasa macam it's about time. Jadi Alhamdulillah tepat pada masa untuk saya nak menyapa kepada semua yang masih mengingati saya. Masya Allah, sudah pastinya kan, kerana satu, experience saya dalam produksi ni semua walaupun muda-muda tapi very professional, lepas tu sangat berbudi bahasa. Itu sangat penting. Saya percaya kalau filem yang baik ni daripada tangan produksi yang baik, dari segi artistik yang baik dan orang-orang yang kreatif yang terbaik. Jadi dengan suka hatinya saya sangat berminat jika penghasilan daripada produksi disokong oleh syarikat Jalin untuk mewujudkan satu filem yang baik. Okay, and it's a wrap. Okey, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua rakyat Malaysia. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Dan kepada peminat setia Kicap Jalin.
Jangan lupa saksikan iklan Raya Jalin tahun ni tak raya. Apa lagi? Tu je lah. Raya.